Juara pagi era Johan, Hanif dan juga Ray. Untuk seketika ini ada sesuatu perkara yang ingin kami sampaikan kepada anda. Oh my English. Oh my. Oh my English. Oh my. Itu bukan Liana Jasmine, okey? Bukan Liana Jasmine. Ini Liana just kidding. Jadi kita, ladies and gentlemen, yes, we bring you forward. Mana saya bawa anda ke depan. In the house of the year is Lisa Surihani. Hai Lisa, selamat pagi. Good morning. Good. So how are you today? Do you fine? Thank you. Feeling splendid. Thank you, boys. Thank you. Yes. Okey Terima lah. kasih banyak. Terima kasih kepada Ray, Hanif dan juga Johan. Lisa ke pesada Era FM ini. Macam mana dia tahu nama aku tu? Tahu pun nama Johan macam mana pun. Allah. Okay lah, actually Lisa is here to promote Oh My English. Yes, that's right. Walaupun dia bukan antara watak utama dalam Oh My English, Bukan tidak hanya muncul sebagai cameo untuk episod 11 yang bakal ditayangkan pada hari Ahad ini pukul 10 pagi di TV IQ. Oh My English. Jadi Lisa nanti jadi watak apa? Memandangkan Lisa buat cameo, Lisa berlakon sebagai Lisa. Oh, Lisa juga? Ya, sendiri. Jadi teacher lah. Bukan teacher, Betul. tetapi seolah-olah macam Lisa sebagai seorang pelakon pergi situ untuk casting, untuk cari extra untuk movie. Uji bakat lah. Ya, uji bakat, yes betul. Audition. Audition budak-budak pelajar-pelajar juga apa? Ya betul. Jadi mereka perlu lakonkan satu babak untuk kita tengok diorang berlakon macam mana. Oh My English hari Ahad jam berapa? Jam 10 pagi. Di 10 TV in the IQ. morning di TV IQ. Yes. Kenapa TV IQ? Sorry. What channel? The IQ TV. 610 610. 0. I sometimes speak English. Itu huruf. Ni 610 My Tapi dalam ramai-ramai kat sini lah kan, saya tak ada minat sangat nak jadi pelakon. Johan memang pelawak / pelakon. Betul. Ray sekarang ni dia memang ada menunjukkan minat untuk berlakon tau. Tengah berjinak-jinak masuk. Apa dia? Kau tahu lu kan? Ini peluang kau ni. Pelakon / pendapat radio / pelakon sukan. Teruskan bersama Johara